Ya, wang WSP adalah sebagai harta pusaka. Musakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan kali yang ke-49 yang bersidang pada 19 September 2000 telah memutuskan wang WSP adalah harta pusaka yang mesti dibahagikan mengikut hukum faraid. Ia dikira sebagai harta peninggalan kerana wang tersebut adalah milik si mati yang disimpan semasa hayatnya. Penama WSP bukan pemilik mutlak wang tersebut. Penama hanya bertindak sebagai wasi, yakni pemegang amanah ataupun pentadbir. Tugas penama adalah mengeluarkan wang daripada WSP dan segera dibahagikan kepada waris-waris yang berhak mengikut pecahan faraid. Dari sudut pandang agama dan moral, harta yang diperolehi daripada sumber yang haram tidak akan membawa ketenangan. Walaupun seseorang itu kelihatan kaya raya dengan hasil memakan harta anak yatim, hidup mereka biasanya akan dibelenggu dengan pelbagai musibah, kegelisahan jiwa dan kebutuhan institusi keluarga. Bab kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Betulkan apa yang tak betul.